Hari ini kita akan challenge Sab untuk buat a few activities that involve with numbers. Ada math test Cause like aku cuma tahu girl math je. Don't worry, ni bukan math test. So you dah bersedia? Okay, cool. Okay, jom. Diana, tadi you dah menang. You happy tak? Tak kena. Apa buat you nak register kelas matematika dengan anak you? Sebab mereka dah berusia 4 dan 6 tahun. Saya rasa macam penting lah untuk kami as parents untuk belajar macam mana nak guide them. So dengan kelas matematika saya belajar macam mana nak incorporate pelajaran diorang dengan dekat outdoors. 3, 10, Yay! 5. Wow! Do we have all together? 3, okay. Sab, you ingat tak bila first you belajar mengira? Preschool kot. By the time dah masuk primary school kan, dah tahu kira lah, dah boleh buat worksheets tu semualah. Apa buat you rasa lebih yakin untuk ajar anak you lepas join kelas matematika? Mendaki pun memberi kami some tips macam mana nak guide our children. Perkongsian daripada ibu bapa yang lain yang hadiri kelas matematika. Jap, mana Diana? Diana dah pancit lah. This Okay. one? Adam! Kita sudah tiba di akhir game ini. Pemenangnya ialah...